Benda terbaik yang anda boleh buat bila anda rasa ragu-ragu, jangan percaya dengan ragu-ragu anda tu. Kebanyakan orang bila rasa ragu-ragu, dia tu percaya yang diri tu tak mampu dan dia stop. Dan dia anggap ragu-ragu tu sebagai salah satu signal kebenaran. Kalau aku ragu-ragu, maksudnya aku tak mampu lah. Kan, tu silap. Dan sebab menurut kajian, bila seseorang ni dia meragui keraguan tu dia sendiri, dia dipanggil metacognitive doubt. Boleh boost motivasi dan jadi lebih committed dengan matlamat hidup. Bila anda selalu pertikaikan keraguan anda, ragu-ragu tu dia masih ada. Dia boleh jadi makin lemah. Keraguan ni cuma bermaksud otak anda sedang menilai risiko. Tapi anda kalau terus percaya pada ragu-ragu tu, itu dah masalah bermula. Kadang-kadang kekuatan mental ni bukan bila kita yakin, tapi bila kita berani bergerak walaupun ragu-ragu tu masih ada.